Okay guys, selamat datang di channel Marifki. So hari ni aku akan bagi Minecraft Survival musim ke-10 episod 8. So macam korang dah tahu kan, dah 3 hari saya tak buat video tau. Sebab apa 3 hari saya tak buat video? Sebab apa? Sebab saya rasa malas. Sebab apa? Tak ada fikiran, tak ada idea. Sebab apa? Otak aku kosong. So masa jom kita main. So macam korang tahu apa itu? Apa kat belakang aku ni? So macam korang tahu, ini adalah rumah putihku. So ni rumah putih ni aku dah buat dah. So macam korang tahu, ini adalah bumbung. Sebab aku dah malas. Aku sebenarnya tak nak buat ini lama-lama. Aku nak beli 10 minit. So jom kita masuk dalam. Okay, so macam korang tahu, dalam rumah aku kosong, tak ada apa-apa lagi. So aku nak decoration apa? So aku akan decoration untuk fikir. So kat atas kita ada tempat panggang api. Biasanya tempat api kat bawah, tapi aku letak atas pula. Tak apalah, atas pun boleh lah. Nanti boleh menyimak. Okay. So apa kita nak buat hari ni? Hari ni kita nak isi rumah dulu. Sebab apa kita akan kita nak letak bahan-bahan hiasan untuk dalam rumah kita. So jom. Okay, saya akan buat sofa dulu, kerusi. Sebab apa? Okay, ni adalah pokok. Okay, so pokok besar aku dah tumbuh. So macam kalau tahu, pokok ni aku dapatkan daripada Pak Wani Trader. So macam kalau tahu, rumah yang aku buat tu sebenarnya pakai pel or log. Aku beli dekat Pak Wani Trader. Tahu So kalau korang nak, korang kena beli kat Pak Wani Trader. Kalau Pak Wani Trader ada, korang belilah. Pakai emerald. Okay, so bila kita dah, kalau pokok-pokok tu jatuh, dah dapat sapling, kena tanam balik tau. Sebab apa? Pokok tu adalah salah satu alam sekitar tau. Kena jaga alam kita, janganlah. So satu lagi, aku tak nak bina lama-lama. Sebab apa? Sebab saya tak nak buang masa. Kalau saya boleh bina lama-lama, tapi menggunakan live stream. Siapa nak tengok live stream boleh. So kalau korang nampak je butang channel aku, korang tekan yang berapa tanda live tu Okay. So kita ambil sapling ni dulu guys. So mana satu lagi guys? Satu lagi tak ada pun. So ni kita kena hancurkan sapling ni dulu guys. Sebab apa? Kita kena check dulu mana ni pokok-pokok ni. Okay, sabar. Ni ada alamat, ada kayu kat atas. So batang kayu kena ambil juga guys. So aku dah nak lapor dia ni. Okay, so dah jatuh. Satu dah jatuh. Okay, alright. Okay, macam tak ada apa-apa. So kita tunggu je lah barang-barang. Kalau barang jatuh ke apa ke, nanti kita datang balik ambil. Okay, so kita dah ni. Okay, tapi crafting table kita tak ada pun padahal. Okay, ke rumah kita. Okay, aku tahu letak crafting table kat mana ni. Aku kena buat bilik rahsia. Bilik rahsia tu kita akan buat lain kali, buat kemudian. So macam korang tahu, ini adalah tanah. So masa tu saya nak pergi panjat. Saya nak buat tu. Okay, saya nak letak api kat atas biar kasih Okay, so crafting table tak ada kat rumah tu So untuk letak crafting table, aku kena buat bilik rahsia tu. So nanti episod lain seterusnya kita akan buat bilik rahsia bangkai. Macam bangkai rahsia supaya saya selamat bila ada musuh. Kita akan tengok. Okay, so nak mana crafting kita nak buat apa sebab kita buat kayu dulu. Okay, alright. Buat banyak-banyak sikit. Okay, cukup. Lepas tu kita buat sofa. Lepas tu satu lagi, ni pintu tu yang aku pakai pintu putih, tapi aku akan gantikan dengan pintu dark oak. Sebab aku dah ada lah benda ni. So aku nak gantikan pintu. Okay, aku tahu. Kata rumah ni aku akan gantikan dengan pintu ni. Sabar, kita ambil ni dulu jap. Okay, lama dah tak main Minecraft tau. Sebab apa? Saya dah 3 hari dah tak main. Sebab apa? Saya banyak sibuk. Saya sibuk sangat. Tak apalah, yang paling penting kita akan meneruskan pembinaan kita.
Okay, alright. Ni apple simpan dulu lah. Satu lagi. Okay, alright. Ini okay. Okay, so macam korang tahu Minecraft dah update baru. So kita boleh tengok resepi kita di sini. So ni macam-macam ada lagi banyak tu. Okay, ni nanti. Okay. Dah, aku akan balik ke tempat yang tu tadi, yang rumah putih tu. Okay, so ini dia rumah putih. So satu lagi, kita nak ambil bulu bidi-bidi dulu. Sebab apa tak? Aku nak buat katil supaya saya tidur. Saya tak asyik katil asyik katil coklat. Coklat tak cantik. Aduh, nanti aku ubahkan dia jadi warna lain. So dah malam, kita masuk rumah dulu. So aku akan bertahan di sini dulu, guys. So benda tu hilang pula. Macam mana boleh hilang Shh. Okay, sabar guys. Okay, kita letak dekat sikit biar hangat. Lega tu. Satu lagi satu lagi sofa, satu lagi kerusi guys. Kerusi di sini. Nanti ada budak nak duduk ke apa, kita boleh cerita-cerita apa semua. Macam tempat camping, kita boleh camping kat rumah. So nanti kita nak tidur kat mana? Kita akan tidur kat bawah. So nanti aku akan letak television dekat mana television aku akan letak di sini. So nanti aku boleh tengok TV santai-santai apa semua. Stop, itu kerusi tu tak payah. Satu lagi kita hancurkan lah. Biar kita ni dulu guys. Okay. Television akan letak mana sini. Jarak jauh tu, jauh. So kita letak satu kursi dulu. Nanti lepas tu aku akan letak meja, ada kabinet. So aku akan balik dulu tidur. Aku buka pintu dulu jap biar aku nak tak ada musuh. So ada aku belikan satu lagi bulu. Woi, creeper. Aku nampak creeper guys. So macam tak ada apa-apa lah. Okay, ada daging mentah je. So aku makan dah dulu. Tutup. So kalau korang tengok, ini adalah pagar rumah. So pagar rumah aku boleh tidur. Tengok pagar rumah tak boleh tidur. Aduh, jauh. Aku kena letak jauh-jauh sikit biar aku tahu. Pergi dari sana, pergi dari sini. Weh, aku tak boleh pukul jauh. Aku tak tekan lari. Sabar, tak apa lagi. Tak sempat nak XP. Aku kena tinggalkan dia. Biar je. Aku tak boleh. Okay, so aku akan tidur dulu. So jumpa korang esok. Bye. Okay, selamat pagi semua. So kita nak buat television. Kita akan buat television. So television kita akan letak macam biasa. Kita akan letak ni. Ni macam dah tempat aku yang saya selalu letak. Okay. Dan satu lagi. Kejap. Ni ambil lah. Ambil juga. Ni buku kita ambil jugalah. 20 sikit. So nanti aku nak buat kabinet buku. Nanti aku boleh baca, macam biasa aku boleh baca buku-buku apa semua. Kabinet buku. Lepas tu slab tak ada lagi ni. Okay, so kita nak buat ni dulu. Berapa? 2 je. Okay, so kita dah dapat 1 je. Okay, pegang dulu lah. So aku selalu pergi ke dunia baru. Okay, so ni letak sini. So satu lagi letak sini. Lepas tu buku kita letak kat sini saja. Okay, alright. Macam ni Saya harap korang semua faham lah Dan satu lagi, kita nak buat katil ke tengah. Tapi tak boleh. Ada kerusi. So tak boleh. Aku akan tidur menghadap api. Nanti hangatlah aku. Nanti nak tidur apa semua. Okay, so aku dah ada crafting table. Aku tak buat crafting table. Aku buat crafting table dulu lah. Susah. Okay, tapi aku nak buat 2 crafting table. Tapi tak ada pula satu. Kita ada 1 je. Sebab apa? Sebab saya seorang je kat rumah ni je. Mana ada orang nak duduk dengan rumah. Mana ada orang nak duduk dengan aku. So satu lagi. Sabar. Sekejap. Ni yang ni perlukan ni. Ini duduk tengah lah. Sebab apa? Ini rumah orang lain. Aku tak boleh macam ni. Okay, so kita hancurkan. Kita nak letak apa pasu. Pasu tak ada. Aku mana ada pasu. So 2 kabinet buku kita terletak sini lah. Okay, macam ni baru cantik Okay.
Satu lagi. Okay, satu sofa je. Aduh. Oh, kita ada satu lagi. Oh, satu lagi kita ambil ni. Nasib baik aku ni. Okay, bijak. Okay, bijak. So, saya nak... Okay, crafting table letak sini dulu lah. Tak sini lah. Okay, wah dah. Nanti meja makan dah tak tahu. Hey, kita buat ruang tamu dulu. Lepas tu kita nak ambil gambar dulu apa semua. So apa? Dekat dunia Minecraft mana ada screen. So kita akan menggunakan secara tradisional. Buat TV bukan main senang, tapi buat dengan secara tradisional. So kita ambil smoker dulu. Lepas tu lantern. Nanti sebab apa rumahku gelap. So aku akan ambil dulu. Satu lagi, I kata nak ambil apa-apa sekejap. Alamak, mana batu di... Okay, ambil yang ni je lah. Yang ni macam guna sangat ni. Sabar. Aku tahu benda tu kat rumah aku lah. Sebab apa? Ambil lah kat rumah. Rumah aku banyak tau. Okay, satu lagi. Okay, ni katil. Nanti aku nak pergi mengembara. Nanti aku mati kat sana. So, okay, ni nak balik ambil. Ni nak balik rumah dulu. Nak ambil dulu barang-barang yang aku ada. Kamu nak tengok dulu jap. Wool mana? Alamak, sekejap. Tak ada. Okay, sabar. Sampai aku cek dulu beg-beg ni. Kat mana lah. Tahu aku dah. Mencuri lah apa. Sabar. Alright. Main Minecraft kita kena bersama macam nanti gambar aku letak lah nanti so tunggu tak, dia takkan mengalah lagi. Ada bibi ni. So aku macam biasa aku nak kena bunuh juga. Minta maaf, ini je lah aku kena buat. Okay, alright. So rumah dulu. Okay, alright. Ini foto ni letak sini. Sabar. Aduh. Okay, ni boleh ni, cantik So ni lampu letak tengah je lah. Lepas tu ni letak sini. Sini, lepas tu letak atas letak juga Atas pun letak juga So ni atas letak juga. Sini pun letak. Kasih penerangan biar tak ada hantu apa semua lah. Okay. Sabar. Okay, alright. Okay, ni yang smoker ni tak tahu nak letak mana. So kita letak sini dulu smoker ni. So smoker letak dalam laci dulu Ni tak tahu nak buat macam mana dapur. Okay, nanti aku akan lebarkan lagi rumah. Okay, so decoration kita dah siap. So nanti aku tambah lagi semua decoration seperti bulu apa semua, daun-daun apa semua. So kita sampai saja untuk video kita. Itu saja video kita kali ini. Sebelum aku menambahkan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.